Okay, ada 30 minit lagi. Agak-agak 30 minit sampai tak? 30 minit. 30 minit sebelum baik. Sebelum kau start meeting lah. Tak dah, bateri ni. Bateri. Tim tu lambat tak apa. Jam Minit tu boleh sampai lah dekat tempat yang Onglian ada. jam meeting. Dia nak lara pun tak boleh juga. Aileen dia tunggu-tunggu je. Baik. Dia punya show tu member Nazira. TTM kat mana? Kat tepi-tepi. TTM. TTM lah, betul kan? 44. Tong air ni. Sini Kelantan. Itulah. Dia, kalau ni bagilah yang semangat sikit. Kalau semangat sikit, Oh tak semangat kalau semangat sikit pukul 7 sampai lah. Orang Aileen tak cukup lah. Tak semangat. Saya bukan umur 20-an, umur 40-an. Mana ada anak 20 jadi AJK? Tahu tak apa. Aku punya pengusi tu pakcik. Dia cuma kena paksa dah. Sebab duduk situ lah. Tak lagi. Akak dah sini. Tak. Dia pun komplain macam-macam. Tapi tak nak dia pengusi. Tu bagi dia pengusi kan? Bagi pengusi kat dia, ambil. Nak komplain. Yalah, dia ni ada setengah orang gitu. Komplain, ada tahu komplain. Sebab dia, yelah, dia kena ada orang yang kat situ tahu permasalahan ni kan. Nampak macam tak nak kau duduk-duduk ini. Siapa dia pula ajak aku macam setiap hari, jogging setiap hari, jadi hiker kental. Bikers jadi hikers dan bikers. Mantap dua-dua sekali. Dah. Bikers pun bikers ni. Aku suka jadi adun ni. Adun Jepang ni. Itu tepat. Dia bising sangat. Dia bising sangat supaya MPS tak potong untuk MK kan. Jadi adun MK. Itulah aku tengok tu Aiman Atira tu. Dia dah Aiman dah jadi datuk. Dah jadi datuk dah. Datuk lah. Datuk jadi apa? Hati lah. Betul aku komen, ada orang komen kan kata Cyberjaya ni patut jadi majlis dah. Kenapa Tok Pang kat sini? Dah jadi daerah dah. Dia Sepang dia duduk kat Cyber, macam mana nak jadi majlis? Tak apa, tak salah lah. Sama bangunan dia tu. Kan ambil lah bangunan ni. Bangunan dia di pejabat majlis perbandaran Pang. Majlis bandaran Cyberjaya. MPC. Dah, saya juga yang memangkas ke Jepang. Ya, kalau tak bengkak turun balik ke MD. MD Jepang. Lepas tu yang lain dia anak tiri kan. Mana berjalan luar. Ada di halu lah. Berjaya lagi yang maju. Naik kampung teruk. Kita pun buat je MPS jadi MPC. Wujudkan daerah baru yang namanya Sepang. Itulah gengnya PTD suka je ada YDP baru. Keren bang. Kota Warisan Sepang kan? Dari ni. Susun. Oh, ni Helmi tak ambil video. Bayar ni sikit. Oh, Ambil micro sikit, makro. oh. Kena dia dah pakai 16 Pro. Ini mantap bang. Pro. Ini kan YouTube. Mantap lah dia. Dan tak nak ikut. Dia harus YouTube. Macam bawah. Buat jalan satu. Ini memang taubat ni. Belum sampai lagi tempat taubat. Belum lagi. Belum sampai lagi. Ini dah mula-mula rasa insaf lah. Nak ajak Cik Kamal atas sini. Terus dulu. Jadi, Dia ni. dia dapat menang di dia.
Dulu masa muda dia pergi seorang dengan mak dia. Yang pergi tempat rapat dia. Sebenarnya dia buat makan-makan dari pukul 11 sampai pukul 4. Tapi doa selamatnya bukan dulu. Macam target yang pergi doa selamat lah. Dia kata dalam mendoakan beliau kan, 9 bulan aku kena dia bagi doa selamat. Oh. Contoh. Ada contoh lain lah macam itu kan. Tinggal lah. Kita cari contoh Allah bagi lorong-lorong ni. 9 bulan ni Cik Rashid dah dengan Puan nak pergi haji. So aku kena buat bagi doa selamat, doa apa macam kan. Kita boleh tahu tak buat. Kalau kita nak pergi makan tadi kita pergi bila. Tapi kalau nak pergi selamat kita buat doa lah. Buat anak kan. Aku rasa boleh cukup mana. Tak sampai hujung ni. Siapa yang awak punya nama? Aduh. Ada. Majlis khatam dia kata abang mudah kan jemput ustaz tu. Ustaz dah pindah kan. Ustaz awak kita datang JDL duduk Selangor kan bang kan. Kita belajar syariah. Dia naklah amalkan ilmu dia. Dia datang dengan belajar ustaz tu kan dia mengajarkan ni. Oh yang hari tu Ustaz tu. dia dapat JDN sebab apa? Dia KD, dia pegawai agama Islam KD. Oh, Dia boleh panggil dia lah. Dia duduk kat KD, dia buat ni je lah. Majlis-majlis ilmu dia je lah. Lepas tu baca doa. Dia pesan syariah. So dia pesan dengan Yakin, pindahkan dia ke Institut Pengajian dekat Sarawak. Tapi sebab tak ada masa, tak ada PhD, tak ada jadi pensyarah lah. Dia pun mengajar saja-saja biasa je lah. Sekarang dia guna je lah. Orang membusang. Ya. beli ni kan banyak kali dah terpleset. Yang paling mahal ni pakai pedak batu. Tengok kan. Top persen kat dalam. Aku akar. Dah sampai pintu Taubat belum? Belum sampai lagi. Ini gigih sebelah sana. Kaki aku ni sebab bergelangan sakit sebab yang
kan. Kasi dekat ankle. Kit kasut ni Itu adalah satu tips lah. So, jangan beli kasut panjang. sebab kalau ni boleh pakai safety panjang ni. Uish, Allahuakbar. Dah betul. Ni tahan. Suka tak? Oh, bagus. Sekarang kita nak bagus ni. Play video hujan. Kita lagi. Wah, pasal aku tak edit ni. Aku convert jadi 360. Aku upload dah. Nanti korang pakai VR tu. VR lah. VR lah. Jarang kat sini pakai VR lah. Ni duduk kat sini. Aduh, Kat sini pakai VR. rasa belum ada orang buat lagi weh. Kalau kita boleh buat kan, semua bukit-bukit gunung-gunung ni ada VR. Boleh kan? Buat satu channel khas yang penting. Yang penting naik gunung lah. Channel gunung ni kan ada. So kalau ni 3 jam nak naik Kinabalu, kena bawa spare bateri lah. Apa orang beli benda tu lagi 3 biji. Betul ada. Beli benda ni 3 biji lagi. Habis tukar, habis tukar. Mana sempat spare bateri. Ni lah beli power bank je lah, cucuk sini. Kurang ke bateri cucuk. Bagian kalau apa jawapan power bank kita nak suruh Farid beli betul. Aku nak share lah video tu. Video apa? Pada yang berkenaan air kata. Tak berkenaan. Yang mana yang bangun pusing tu? Sik lah Fat. Boleh gambar waktu malam ni. Program Kita naik malam kan. Aku ambil tu relax. Orang memang. Ha. Orang tu ni. Orang boleh ikut sekali. Bukan orang. Dia dah bagi lah tanda merah ni. Bahaya. Bahaya. Tak Tabat ni sekarang. kan. Dia kata. Hari tu jumpa dengan seorang apa programmer ni, dia Fat dekat kamera ni. Dia kata tak dalam tanya dah nak kira belum? Kalau dia dapat tak? Tak lagu lah. Dia dah pernah naik kan? Kita boleh nak tanya dah nak kira belum? Oh dia kerja situ. Dia macam tu. Dia tak pernah naik lah. Apalah. Dia pernah naik. Belagak sikit lah. Boleh belagak sikit lah. Buat belagak lah. Kadang kita tu bila kena naik lah. Lah sekali tak pernah naik gunung situ. Orang sembang kata naik gunung je. Naik apa ya? Alah sikit naik. Kena ansi yang paling begini sampai Si Datuk. Dia baik dah naik. Dia tau, dia dah ansi. So dalam resume tu ada lah. Achievement unlock tu dah dia, satu unlock. Sampai dah. Istighfar siap-siap. Astagfirullahalazim. Mukadimah kalau kita bawa naik bertaubat ni kita spot kan. Dah penat ni bawa bertaubat ni. Tadi kan. Cuba kau. Ui, tu ke? Memang taubat lah. Cuba kau ingat dulu.
Sebelum kita buat berkali-kali. Kita boleh, sini boleh. Ini taubat yang sama. Ni mungkin daripada bawah kot tadi. Ini komando tu. Cara sesat ni. Jom. Tali je. Ni apa nak bagi naik ke apa? Tu tali jadi kat atas ni, duduk kat sini. Run dulu. Tali tempat tadi ya. Tali tahu air. Run apa? Yang ni. Ini. Sama dengan teksnya tu. Tu air tahu kita nama ni. Tadi kita mana tempat. Ada tu mantap kan? Kita arah sama dia kan. Aku jalan sampai betul tu. Power tu. Sudah terbayang hati mak Umar Aisyah kan? Oh, rasa mak berselati lah. Ui. Apa? Apa yang bertaubat ni? Dia dah melagukan lagu rindu lah pokok ni. Okay, aneh aku pegang. Weh sini. Ya, tali taubat yang pertama. Ke yang terakhir aku tak tahu. Rasa itu macam jauh lagi. Tak tahu aku. Aku rasa itu macam ada 2-3 kali tadi. Nah, aku bertaubat dulu. Nah. Kalau taubat dulu. Okey. Bertaubat dulu kita ambil. Okey, baik. Sana Jan, taubat dah. Astagfirullahalazim. Ya. Jan, tolong bagi tahu aku kau rekod ni Jan. Penat jangan tak rekod. Oh, boleh gitu terus. Ya. Sebenarnya sini je. Hah? Tak ada apa pun. Belum ada maksudnya. Kalau tak ada apa tu. Yang ujung sekali tu yang bagi aku penuh taubat tu. Hey Jan, come on. Ingat ada mesyuarat RM150. Perlu dihadiri. Aku 10. Hah? Tak dah? Tanya tak ada. Tak ada buat live. Ingat ada orang Aileen. Tak apalah, makan nasi lemak basmati je lah. Rekod aku sebut nama orang tadi. Sunset. Memang nak upload je. Nak upload. Rekod kan je. Nak minum dulu boleh berhenti dulu. Hai. Belum lagi habis bukit tu. Belum lagi, sini lagi. Tepi Ha. Sini.
Aku ingat yang last kali tali tu dalam 100-200 meter kot kan ni. Manjat. Tak tahulah kalau tu perasaan aku je waktu tu. Boleh. Okay. Boleh. InsyaAllah. Tanya ke sini? Sini. Ini balik. Kita tak nak balik. Tak nak balik lagi? Okay, tak apa lah sebab aku dah takkan pergi meeting. Kita pergi lambat sikit sebab ada perjumpaan dengan apa? Kau dapat satu setengah tak? Boleh lah. Kita bagi setengah Tak apa lah. Boleh cover kita punya umat.